Oh, Apa nak cuba jadi kau ni dengar game, betul-betul mulut budak ni Nak bercakap. bayar RM50,000 kepada Yusuf Rota. Kalau Amboi. saya jadi Perdana Menteri, saya tak perlu bayar. Saya akan arahkan mahkamah untuk Yusuf Rota bayar kepada saya. Bodohnya lah dia jadi ni. Perdana Menteri tak pandai nak guna kuasa. Dia bercakap nak menunjukkan perangai dia sebenarnya kalau dia jadi pemimpin. PMA apa ni? Patutnya Inikah yang dibangga-banggakan sangat oleh UMNO selama ni? kita sama Bercakap dalam dewan baru-baru ni. confirm kita akan menang. Kita boleh arahkan hakim, kita boleh arahkan mahkamah. Dia galakkan PMA ni sepatutnya kepada kita. kontrol semua kerajaan ni. PMA pelik. Kontrol Sampai semua kena mahkamah. merintih dekat hakim. Sampai kena merayu dekat mahkamah. Nak tengok dia punya Oh, biadab sungguh dia ni. kebalan. Patutnya guna kebal. Jangan tanya mahkamah. Kau tengok Guna prinsip kuasa dia macam yang mana? ada. Kalau saya jadi Perdana Menteri, saya tak akan bayar RM50,000. Macam ni ke yang diagung-agungkan oleh Zahid Hamidi baru-baru ni? Saya PM pun. Gunalah kuasa tu. Hakikatnya dia nak menceritakan PMA tu bagus, tak lawan mahkamah. Tapi yang sebenarnya dia menunjukkan perangai dia yang sebenarnya. Tak boleh nak guna kuasa sebagai Perdana Menteri. Campurlah urusan mahkamah tu sikit. Barulah kita ni power. Macam ni kalau orang ni jadi calon kau nak pilih dia, rosak negara ni. Bye-bye. Campur tangan.